Su Jinro peguam. Satu jam yang lalu. Le Sisi, rakan sekerja Su Jinro. Jinro, ini teruk. Semasa saya balik tadi, saya nampak teman lelaki awak, Zhao Chun, masuk hotel dengan kakak tiri awak. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Zhao Chun, teman lelaki Su Jinro. Su Xingyun, adik perempuan Su Jinro. Su Jinro, apa yang awak buat di sini? Su Jinro, awak wanita gila. Datang pada saya kalau awak ada masalah. Jangan bully Qingyun. Baguslah untuk awak. Jadi awak berdua dah lama bersama. Pembantu Li Yunqi. Presiden Li, panggilan daripada ayah awak. Hello, ayah, kaki saya. Awak dah tua dan awak masih tak jumpa isteri. Li Yunqi, ketua pegawai eksekutif Le Group. Biar saya beritahu awak, kalau awak masih tak kahwin, saya takkan buat pembedahan. Saya akan buat awak selamanya kehilangan ayah macam saya. Su Jinro, saya sudah cukup dengan awak. Kalau bukan kerana ayah awak akan mati tak lama lagi dan memerlukan menantu lelaki untuk mewarisi harta keluarga, saya takkan bertunang dengan awak. Sekarang aset keluarga awak, semuanya akan jatuh ke tangan Qingyun. Kenapa saya perlu pedulikan awak? Cincin pertunangan sial jenis apa ni? Aku tak nak tengok kau berdua lagi. Wanita gila. Jom pergi. Cincin tu. Itu. Cincin kahwin edisi terhad Bulgari. Bernilai 1 juta. Dan aku baru saja hilangkannya macam tu. Macam mana kalau si keparat Zhao Chun tu datang balik dan suruh aku bayar? Sial. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Li, dia takkan fikirkan bunuh diri kan? Kita tak boleh biarkan dia mati dalam kolam renang awak. Saya tak pandai berenang. Wanita menyusahkan. Awak nak apa? Saya selamatkan awak. Saya tidak perlukan terima kasih awak kahwin dengan saya dan anggap ini sebagai balasan awak. Saya akan kembalikan kebebasan awak dalam 2 tahun. Esok pukul 2.30 petang. Bawa buku pendaftaran isi rumah awak ke Jabatan Pendaftaran Negara. Apa? Aku kena kahwin untuk warisi harta pusaka ayah aku. Kalau tak, bahagian aku akan diberikan kepada Su Qingyun. Dia betul-betul bermimpi. Baiklah. Cuma kahwin, kan?
Saya sangat sibuk dengan kerja, jadi jangan hubungi saya melainkan perlu. Apabila tiba masanya, saya akan minta seseorang hubungi awak untuk uruskan perceraian. Ini perbelanjaan hidup awak. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, saya dah kahwin. Ayah, tak perlu. Risau saya tak dijaga lagi. Li Yunqi. 2 tahun kemudian. Klien besar apa hari ini? Yang berbaloi awak bersiap sedia macam ni. Saya tak macam awak orang yang dah kahwin. Tak risau. Klien hari ini adalah orang terkaya di Jiangqing. Saya kena tingkatkan usaha saya. Ngomong-ngomong, awak tak hubungi suami awak selama 2 tahun. Siapa peduli pasal dia? Dia mungkin dah ada rumput tumbuh atas kuburnya, dah 7 kaki tinggi. Gurau saja. Kalau suami awak tahu, awak dah jadi cantik sangat sekarang. Saya yakin dia akan patah kaki, cuba balik rumah. Orang ni nampak familiar. Presiden Li, hello, saya mewakili firma Guaman Jinsi. Di sini untuk bertanggungjawab berhubung dengan awak. Bukankah ni suami murahan Li Yunqi? Dia sebenarnya orang terkaya di Jiangqing. Ini maklumat asas kes. Nada suaranya tak berubah langsung. Hilang selama 2 tahun. Saya ingat dia dah mati. Saya tak sangka, saya belum jadi janda lagi. Tapi dia macam tak kenal saya. The film was translated and narrated by M Media. Wanita ini nampak sangat biasa. Berhentikan kereta. Baik. Masuk dalam kereta. Dia dah kenal saya. Kenapa dia tak cakap apa-apa lepas masuk kereta? Betul juga. Suami isteri dah 2 tahun tak jumpa. Tiba-tiba bertemu. Agak kekok. Patutkah saya ringankan hubungan ni sikit? Abang. Sayang. Apa? Su Jinro, Zinyo dan saya akan berkahwin. Macam mana? Datang dan lihat majlis perkahwinan besar kami. Biar awak meluaskan pandangan. Saya tak pergi. Apa? Mungkinkah selepas bertahun-tahun ini, tiada siapa yang mahukan awak? Awak terlalu malu untuk datang. Kelakar sungguh. Saya dah kahwin. Sayang, tolong saya. Saya cakap apa? Ikut saja saya. Isteri, siapa yang panggil awak? Takkanlah lelaki jahat tu yang awak pernah dating dulu, kan? Zhao Jun. Kenapa saya perlu buat begitu? Tolonglah, tolonglah. Tolong saya. Bekas teman lelaki. Awak berani cium saya? Tolonglah, tolonglah. Kalau awak tak cakap apa-apa, saya cium awak lagi. Sayang, awak bercakap dengan siapa?
Adakah itu budak nakal itu yang awak pernah keluar dating? Masuk watak sikit. Boleh. Macam ni. Hello. Dengar sini. Kalau awak berani telefon lagi, saya patahkan kaki awak. Kalau awak telefon lagi, saya takkan lepaskan awak. Hello, awak dengar tak? Suami saya cakap, jangan telefon lagi. Kita dah sampai. Sayang, awak tak nak balik rumah dengan saya? Awak jemput saya bermalam ke? Walaupun kita dah kahwin, kita belum tidur bersama lagi. Begitu proaktif, tak elok ke? The film Saya was tahu apa yang awak translated fikirkan, and narrated tapi saya by sudah M berkahwin. Media. Mungkin selepas saya bercerai, saya akan berminat dengan awak. Assistant Lin, tutup tingkap. Baik. Jadi dia tak kenal saya langsung. Dia layan saya macam perempuan yang mahukan one night stand dengannya. Celaka. Telefon bimbit peribadi saya ada dalam kereta dia. Telefon peribadi. Hello. Itu. Saya tertinggal telefon dalam kereta awak. Boleh tak? Awak bawakan balik pada saya. Saya kata, saya takkan curang. Saya akan aturkan masa pada siang hari untuk pulangkan telefon kepada awak. Wanita ini benar-benar memerah otak. Tetapi, dia agak menarik. Presiden Lee, jarang nampak wanita yang berani dekati awak secara proaktif. Dia langsung tak takut pada awak. 2 tahun sudah tamat. Sediakan perjanjian perceraian. Perjanjian perceraian. Tak mungkin. Li Zitin, bapa Li Yongqi. Saya tak setuju awak ceraikan Jinro. Awak di luar negara selama 2 tahun. Dan dia tunggu awak selama 2 tahun. Sekarang awak dah balik, awak nak bercerai. Itu tak boleh. Ini yang saya dan dia persetujui sejak dahulu. Saya sudah ada wanita yang saya minati. Awak rugi tinggalkan Jinro. Wanita sebaik itu. Awak akan menyesal. Saya takkan menyesal. Perkahwinan ini, saya bertekad untuk menamatkannya. Awak. Kumpulan Lee. Peguam Su, sila tunggu sebentar. Presiden akan tiba sebentar lagi. Terima kasih. Jinro, saya dengar awak pergi ke syarikat Yongqi hari ini. Ya, Pak Kip, firma kami ambil satu kes dan saya kebetulan bertanggungjawab ke atasnya. Jangan panggil saya Pak Kip, sopan sangat macam tu. Yongqi dah kecewakan awak 2 tahun ni. Sekarang dia dah balik. Dan awak ada kerja bertindih. Ambil peluang untuk pupuk hubungan awak. Ya. Ayah. Itu. Saya akan cuba. Baik. Jinro, saya akan bertunang dengan Mak Kip Chin hujung minggu ni.
Ingat datang. Saya takkan cakap lagi, ayah. Dia ada di The sini. film was translated Peguam Su tiba and agak awal. narrated by M Media. Pupuk hubungan. Kalau macam tu, saya patut proaktif. Sayang, awak tak suka ke? Saya sudah berkahwin. Walaupun awak agak menarik. Saya takkan curang. Berlagak macam lelaki suci dan heroik. Tapi isteri awak betul-betul depan mata. Dan awak tak boleh kenal dia pun. Berani awak. Baiklah. Saya cuba saja. Sejauh mana awak teguh? Ini kira curang ke sekarang? 算出轨了吗？ Peguam Su. Jadi awak lebih suka lelaki berkahwin. Siapa yang tidak suka seseorang seperti Presiden Lee? Tapi, saya lebih suka wang Presiden Lee. Itu lebih masuk akal. Bukan? Nasihat baik. Saya ada banyak duit. Kenapa orang ini tidak ikut peraturan? Presiden Lee, sudah tiba masanya kita bincang perniagaan. Lagipun, saya seorang peguam profesional. Kalau begitu, Peguam Su, sementara awak di sini, ambil kes perceraian saya juga. Awak nak ceraikan saya? Tidak. Saya mahu awak bantu saya bercerai. Peguam Su. Sudah tentu. Jika Su Jinro, wanita itu tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi dengan sendirinya. Jika saya perlukan isteri sebenar, saya lebih rela berkahwin dengan awak, Peguam Su. Baiklah. Awak nak ceraikan saya dan kahwin dengan saya pada masa yang sama. Terus bermimpi. Saya akan ikut rentak awak. Kita lihat betapa menyesalnya awak nanti. Baiklah. Tiada masalah. Siapa yang kita ada di sini? Ini adik kesayanganku. Pergi membeli belah seorang diri. Sungguh menyedihkan. Su Jinro. Berpakaian begitu, siapa yang awak cuba goda? Masih hanya wanita tua yang tidak diingini. Nampak sangat miskin. Sayang, awak tak setuju. Saya tidak seperti setengah orang, mengambil sampah yang orang lain tidak mahu dan gembira mengenainya. The film was Juga translated saya sudah berkahwin and 2 tahun lalu. narrated by M Media. Awak. Jadi apa kalau awak dah kahwin? Saya yakin awak kahwin dengan Samsung kecil-kecilan. Tidak seperti Zhao Chun saya, yang kini seorang eksekutif kanan di anak syarikat Lee Group. Awak pasti sangat menyesal, Kak. Dia. Tentu saja. Suami saya memang tidak sebaik dia. Lagipun, suami saya bukan lelaki simpanan. Dia cuma lelaki terkaya di Jiangqing. Sungguh lawak. Suami awak orang terkaya di Jiangqing. Awak tahu ke siapa tu? Orang terkaya sebenar di Jiangqing ialah Presiden Li Yunqi. Saya tak tahu dari mana awak dapat keyakinan untuk bandingkan suami awak yang tak berguna tu. Sayang. Bekas teman lelaki, tolong saya di sini. Kak. Presiden Lee, bukan seseorang yang boleh awak goda begitu sahaja. Betul tu. Dan kali terakhir, lelaki yang menjawab telefon, dia kedengaran sangat lemah. Awak tidaklah buruk rupa, tapi jangan hanya cari beberapa Samsung kelas ketiga kerana saya.
Presiden Lee, awak ingat saya kan? Saya pengurus Junyo di bawah kumpulan Lee pada mesyuarat tahunan tahun lepas. Saya malah bertemu dengan awak. Presiden Lee, adik saya ini tidak tahu luas di dunia dan jahil. Dia sebenarnya menyinggung perasaan awak. Saya akan mengajarnya pelajaran untuk awak sekarang. Presiden Lee, pecat dia. Sesiapa saja di bawah kumpulan Lee, semua syarikat tidak akan pernah ambil awak bekerja. Ya. Presiden Lee, kenapa begitu? Saya salah. Tolong lepaskan saya. Tidak. Suami. Presiden Lee, jangan beritahu saya. Awak berdua benar-benar suami isteri. Ya, tidak. Awak tunggu, saya takkan lepaskan awak. Suami. Suami. Peguam Su. Awak tergesa-gesa sangat nak kahwin dengan saya. Mungkin. Tapi Presiden Lee, saya pernah lihat isteri awak, Su Jinro. Dia secantik saya. Lemah lembut. Adalah wanita yang baik. Begitukah? Tapi saya rasa Su Jinro pastinya tidak. Menarik seperti Peguam Su. Tapi saya sudah berkahwin. Presiden Lee masih mahu bercerai. The film was translated Presiden Lee, and ada kecemasan di narrated by syarikat. M Kami Media. perlukan awak balik dan uruskannya. Peguam Su, lelaki yang tak boleh bantu awak pun keluar dari kesusahan. Tak guna simpan. Saya tak kisah Peguam Su melawan kas perceraian awak sendiri. Selesaikan sama-sama terus. Orang ini memang sesuatu. Langsung tidak mendengar apa yang orang lain katakan. Yongchi, hujung minggu ni majlis pertunangan saya dengan ibu tiri awak. Saya rasa sebelum majlis pertunangan, saya akan aturkan awak jumpa ibu tiri awak. Tak perlu begitu. Ini hal peribadi awak. Baiklah. Ayah tahu awak sibuk. Tapi, bila majlis pertunangan tiba, awak mesti datang. Baik. Hari majlis pertunangan. Chin Lun tunang Li Sisin. Mak Kek Chin, awak nampak sangat cantik dalam gaun pengantin. Gaun pengantin ini ditempah oleh Old Lee. Dia juga tempah satu untuk awak. Mari, cepat cuba. Selepas jamuan pertunangan, Old Lee bercadang untuk mengadakan perkahwinan awak dan Yongchi. Nampak sangat cantik. Memandangkan pertunangan sudah ditetapkan, cuba pakai. Mak Kek Chin. Awak ibu tiri saya. Apa? Kalau tidak, apa yang awak buat? Jelaskan. Jelaskan apa? Awak kata awak sudah berkahwin. Kenapa awak dari keluarga Lee? Ada masalah dengan itu? Awak tahu identiti saya. Dan awak masih berani provok saya. Kalau saya tidak provok awak, siapa lagi yang patut saya provok? Bukankah itu perkara biasa? Baik. Memandangkan awak suka keseronokan. Kalau begitu, mari kita teruskan sampai akhir.
Majlis pertunangan akan bermula di sana. Ayah awak nak bertunang, awak tak pergi ke? Tanpa watak utama, majlis pertunangan ini takkan tamat ke? The film was translated Tukar baju awak. and narrated by M Media. Presiden Lee, apa yang awak buat di sini? Pengerusi suruh saya cari awak dah lama. Kenapa awak di sini? Majlis pertunangan selesai dengan sempurna. Pengerusi suruh saya pindahkan barang puan dulu. Majlis pertunangan tamat dengan sempurna. Ya. Peguam So ada di sini. Itu. Awak tertinggal beg awak. Saya bawakan balik untuk awak. Terima kasih. Su. Jinro. Kad perkenalan isteri saya. Macam mana boleh ada pada awak? Encik Lee dan isteri awak nak bercerai. Tak perlukan pengenalan diri ke? Apa? Mungkinkah Encik Lee menyesal dan tidak mahu bercerai? Saya mengenai isteri saya yang baru saya jumpa sekali. Langsung tiada tanggapan terhadapnya. Macam mana mungkin saya menyesal? Sungguh tiada penyesalan. Belum pun 2 tahun dan awak sudah lupakan saya. Dan awak masih ada hati nak kata awak berminat dengan saya. Peguam Su, kenapa awak kahwin dengan ayah saya? Ayah awak. Awak pun tak kenal isteri sendiri. Dan awak silap saya sebagai ibu tiri awak. Suami jadi anak tiri. Saya rasa sayalah yang untung. Bercakap, apa sebenarnya tujuan awak? Tentu saja itu. Kerana saya suka awak, Encik Lee. Sayang sekali awak sudah berkahwin. Jadi saya hanya boleh guna strategi ini. Apapun. Dekat dengan air. Dapat bulan dulu. Apa? Awak fikir saya tak berani cium awak betul-betul? Awak tak takut dibuang dari keluarga Lee? Kalau awak berani, pergi mengadu pada ayah awak. Lihat sama ada dia kasihan pada awak atau kasihan pada saya. Betul, Encik Lee bukan pelajar sekolah rendah lagi. Mengadu pada ibu bapa perkara macam tu, dia mungkin takkan buat, kan? Bagus. Sangat bagus. Jinro, pagi-pagi macam ni, ajak awak sarapan bersama. Tak ganggu kerja awak ke? Tidak, ayah. Kes-kes yang saya kendalikan baru-baru ini, semuanya kebetulan kes keluarga Lee. Saya boleh anggap ini sebagai ponteng berbayar. Malaslah. Tak apa kalau awak tak kerja pun. Biar Yunci tanggung awak. Ngomong-ngomong, macam mana awak dan Yunci bergaul kebelakangan ni? Bolehlah, saya rasa. Boleh tahan. Tepat pada masanya. Mari sini sarapan bersama. Saya tak setuju dengan perkahwinan ini. Wanita ini mesti tinggalkan keluarga Lee. Pagi-pagi macam ni, awak dah berlagak bos. Kalau tak nak makan, pergi kerja. Siapa nak tengok muka busuk awak? Awak suruh saya keluar untuk wanita ini. Awak nak buat ayah awak mati marah ke? Awak agak berani.
Tunggu sahaja. Budak ni, Jinro, jangan ambil berat tentang dia. Dia tidak tahu betapa bertuahnya dia. Ya, betul. Kamu pindah balik rumah dengan Li Yunqi. Pupuk hubungan. Lama-kelamaan, dia akan menemui kualiti baik kamu. Saya akan berganjak. Tidak, ayah. Saya masih. Ayah, jangan teruja. Saya akan berganjak. Saya akan berganjak hari ini. Kemudian, saya akan minta pembantu pindahkan kamu dengan segera. Ayah, awak buat saya takut mati. Masuk. Peguam Su, ini adalah beberapa kes daripada Lee Corporation kita. Presiden Lee berkata, walau apapun, mereka mesti diserahkan kepada kamu dan minta kamu bertanggungjawab untuk mereka. Kes-kes ini, tarikh akhir adalah 1 hari. Apa? Banyak sangat kes. Macam mana boleh selesai dalam sehari? Dia cuba bunuh saya ke? Presiden Lee berkata, ini berkaitan dengan gaji kamu. Cuba yang terbaik. Li Yunqi. The film was translated and narrated by M Media. Akhirnya selesai. Li Yunqi. Saya bukan wanita cantik kalau tak balas dendam ini. Tunggu sajalah. Nampaknya dia takkan dapat balik hari ini. Budak nakal. Kamu hendak ke mana? Nak tidur? Kamu masih ada hati hendak tidur? Bersumpah dengan saya, kamu tidak dibenarkan membuli dia pada masa hadapan. Lee. Hati saya. Ayah. Ayah, saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan berbaik-baik dengannya di masa depan. Okey, saya hendak tidur. Ayah. Apa yang awak tengok? Saya dah agak. Ayah awak pasti akan berpihak kepada saya. Kalau awak susahkan saya lagi, saya akan beritahu ayah awak. Saya tak kisah jadi pelajar sekolah rendah yang mengadu. Presiden Lee, awak masih ingat saya, kan? Presiden Lee, saya Pinyut. Kita ada sedikit salah faham sebelum ini. Saya tak sengaja menyinggung awak dan Puan Lee. Saya minta maaf kepada awak. Tolong jangan marah, ya? Wanita jalang itu bukan isteri saya. Saya dah agak. Wanita macam dia, Presiden Lee, macam mana awak boleh suka dia? Dia hanya layak kahwin. Samsung atau apa sahaja. Dia kahwin dengan ayah saya. Saya tak bermaksud begitu. Presiden Lee, saya benar-benar tak bermaksud begitu. Su Jinro, semua salah awak. Kak, awak sebenarnya mampu datang ke tempat macam ni untuk berbelanja. Saya lupa. Kakak sekarang berkahwin dengan pengerusi Lee. Sudah tentu dia ada sedikit wang ini. Kakak, kalau ayah tahu awak jumpa seorang lelaki tua
untuk berkahwin demi wang. Apa yang dia akan fikir? Patutlah Presiden Lee pecat saya kerana awak. Rupanya awak jadi ibu tiri kepada seseorang. Saya benar-benar butuh waktu itu, sehingga saya tidak nampak yang awak, wanita sebegitu. Mengarut apa awak ni? Zhao Jun, awak ada hati nak cakap macam tu? Su Jingro, awak dah gelisah. Semua mari datang tengok. Perempuan ini, untuk masuk dalam kalangan orang kaya, dia tidak teragak-agak untuk berkahwin dengan lelaki tua, untuk menjadi ibu tiri kepada orang lain. Dia malah menggunakan kuasanya untuk membuli orang, memaksa pengerusi, memecat teman lelaki saya. Wanita ini, demi wang, akan lakukan apa sahaja. Ini terlalu kejam. Jenis sombong dan wanita yang sia-sia ini sungguh merosakkan moral masyarakat. Rakam, muat naik ke dalam talian, supaya dia tak berani keluar dan jumpa orang di masa depan. Berhenti merakam. Su Tingyu, saya akan beri awak pelajaran undang-undang percuma. Menyebar kabar angin dan memfitnah orang lain, menyebabkan kerosakan reputasi mereka, boleh membawa kepada akibat undang-undang. Rasa bersalah. Ini Presiden Lee memberitahu saya sendiri. Awak, Lee Yunqi, awak dah musnahkan saya. The film was translated and narrated by Siapa yang berani Media. mencetuskan masalah di wilayah keluarga Lee? Itu Presiden Lee. Presiden Lee, wanita materialistik macam ni, tak boleh dibiarkan tinggal dalam keluarga Lee. Betul tu, pengerusi semakin tua, dia ditipu oleh perempuan murahan ni. Awak tak boleh terpedaya. Cukup. Suami saya. Jelas-jelas dia. Bagaimana mungkin? Presiden Lee jelas berkata. Di masa depan, saya tidak mahu melihat mereka berdua lagi. Semua video yang dirakam hari ini, gambar-gambar yang diambil, jika salah satunya bocor, saya, Lee Yunqi, pasti akan menyiasatnya sampai ke akar umbi. Presiden Lee, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Ya, Presiden Lee, selamatkan saya. Tolong lepaskan saya. Saya tidak buat apa-apa. Apa yang kamu lihat semua orang bersurai? Jom pergi. Suami saya nampak kacak sikit hari ini. Saya hanya melakukan ini demi ayah saya. Jangan cabar nasib awak. Ini sangat menjengkelkan. Lee Yunqi, awak bodoh ke? Kenapa dia nak datang firma guaman? Jinro, selamat pagi. Jinro, sarapan awak. Kenapa sama dengan Presiden Lee, kita punya? Saya buat sendiri. Dari kedai kat bawah. Nampaknya dari kedai ni sedap. Nanti saya cuba juga. Peguam Luo, sarapan saya untuk awak. Jinro, Presiden Lee, betul-betul beri saya sarapan. Lee Yunqi, di masa depan saya takkan buat sarapan untuk awak lagi. The film was translated and narrated by Media. Sialan. Wanita tidak setia ini. Bagaimana saya boleh memikirkannya? Yunqi, saya dengar kamu ada perempuan di sisi kamu baru-baru ini. Bagaimana perkembangannya? Tidak banyak. Apa maksud kamu dengan tidak banyak? Cepat beritahu saya.
Jarang sekali melihat wanita di sisi kamu. Dia seorang peguam. Dia kahwin dengan ayah saya. Apa? Biar saya beritahu kamu. Dia ibu tiri kamu. Kamu tidak boleh ada ide lucu. Balik lambat sangat. Kenapa awak minum banyak sangat? Perlu saya bantu awak balik bilik? Awak gila ke ayah awak dah balik? Ada apa? Awak tak suka ibu tiri awak? Dua orang muda ini akhirnya berbaik. Membuat saya risau sahaja. Apa yang awak buat? Awak tak nak serius ke? Selamat pagi, Presiden Lee. Apa yang awak buat di sini? Apa yang awak buat pada saya? Jangan salahkan saya. Malam tadi. Tapi awak yang ambil inisiatif. The film was translated and narrated by M Media. Malam tadi, saya, Presiden Lee. Jangan risau. Saya akan simpan rahsia untuk awak. Tolong jangan ambil hati. Dia nampak agak pandai. Macam mana dia boleh tertipu semudah ini? Apa yang boleh dilakukan oleh orang mabuk? Awak mabuk dan masih ada perangai. Saya sangat penat malam tadi. Balik tidur. Kenapa kamu seorang sahaja di sini? Dia. Mungkin belum bangun lagi. Betul juga. Mungkin dia terlalu penat malam tadi. Kamu bawa sarapan kepadanya. Cepat pergi. Nampaknya, hari saya mendukung cucu saya sudah dekat. Presiden Lee, lari ke tandas untuk ganggu saya. Kalau tersebar, tak baik untuk reputasi awak, kan? Semasa awak menggoda saya, kenapa awak tidak cakap begitu? Saya goda awak. Malam tadi jelas-jelas, peguam Su. Saya beri awak sebulan. Bercerai. Kenapa saya perlu dengar cakap awak? Kalau awak tak bercerai, itu bukan hak awak. Pejabat Guaman. Presiden Lee, kenapa awak datang ke firma Guaman? Le Group akan berunding dengan kilang wine seterusnya. Perlu pergi ke kilang wine dan draft kontrak. Presiden Lee, biar saya temankan awak. Saya rasa peguam Su bagus. Peguam Su, temankan saya. Saya lagi. Mari pergi. Pemilik ladang wine keluar gelap.
Presiden Lee mengurniakan kami dengan kehadiran anda. Maaf kami tak sambut anda dengan baik. Wine sudah disediakan untuk anda. Sila. Ini kilang wine kami. Wine yang dibrew dengan The teliti. film was translated and narrated by M Media. Kaya rasa. Berkesan. Tidak buruk. Presiden Lee benar-benar tahu barang anda. Nampaknya pembantu Presiden Lee tidak tahan arak. Di sisi Presiden Lee, bagaimana kamu tidak boleh minum? Bos Lee, awak salah faham. Saya bukan pembantu Presiden Lee. Tak tahan arak. Memang kelemahan saya. Tapi kecekapan profesional dan sikap mengendalikan urusan adalah yang paling penting. Apa sebenarnya identiti wanita ini? Beraninya dia di hadapan Presiden Lee bercakap seperti itu. Saya mesti mengajar dia satu pengajaran malam ini. Presiden Lee, kita akan menginap di kilang wine malam ni hanya untuk satu malam. Su Jinro, apa yang awak buat? Bilik 2808. Siapa tu? Apa yang awak nak? Presiden Lee ada di seberang dewan sahaja. Presiden Lee takkan pedulikan awak. Presiden Lee ialah lelaki yang sudah berkahwin. Ikut sahaja saya dengan patuh. Bekerjasama dengan Lee Corporation pada masa hadapan, awak akan dapat bahagian keuntungan awak. Biar saya beritahu awak, saya seorang peguam menggunakan keganasan, paksaan atau cara lain terhadap wanita. Awak akan dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab secara jenayah. Saya akan cakap sahaja nanti yang awak goda saya. Dengan latar belakang keluarga saya, orang pasti akan fikir yang awak cuba mengambil hati saya. Siapa yang akan percaya omong kosong awak? Mencabur dan menghina wanita secara paksa. Orang macam awak adalah sampah masyarakat. Perempuan, awak berani pukul saya. Awak memang tak makan saman. Berkeras menggunakan kekerasan. The film was translated and narrated by M Media. Malam ini, awak takkan terlepas dari genggaman saya. Lee, Presiden Lee, mulai hari ini, kilang wine keluarga Lee tidak akan wujud lagi di Jiangqing. Presiden Lee, dia cuma peguam kecil-kecilan. Dia bukan isteri awak. Kenapa awak? Orang Lee Yunqi, sesiapa yang berani menyentuh, pasti akan mati. Presiden Lee, saya sepatutnya tidak melakukan ini. Tolong lepaskan saya. Biarkan kilang wine keluarga Lee. Itu dia. Dia menggoda saya. Memang dia yang ambil inisiatif. Awak okey? Apa yang awak buat? Jangan main-main. Bukankah peguam Su agak proaktif? Malah orang seperti Bos Lee boleh menemuinya menarik. Kenapa saya tidak boleh? Awak betul-betul percaya cakap kosong dia? Awak gila ke? Mungkinkah saya keterlaluan? Lelaki ini, kenapa dia tiba-tiba impulsif sangat? Baru beberapa hari lepas, dia masih benci saya. Bukankah ini yang awak mahu? Kenapa tidak bercerai?
Li Yunqi ini benar-benar psikopat. Wanita tidak berperasaan ini tidur dengan saya dan kemudian mahu lari. Dan sekarang awak mahu berbaik-baik. Jadi ibu tiri saya. Tidak mungkin. Presiden Lee, selagi kita dapat pengerusi untuk menceraikan Peguam Su, bukankah itu sudah cukup? Tak perlu marah. Pengerusi menghargai awak. Dia akan dengar apa yang awak katakan. Presiden Lee sudah memikirkannya. Saya sudah cakap terlalu banyak. Hantar perjanjian perceraian yang telah disediakan kepada Su Jinro. Sisi, apa yang awak buat kat sini? Kebetulan ada kes di sini. Saya singgah untuk berjumpa awak semua. Saya pun belum sarapan. Saya buat sedikit untuk makan bersama Presiden Lee. Saya buat sarapan dan awak bagi orang lain. Orang lain buat sarapan dan awak menikmatinya sangat. Lelaki tak guna. Presiden Lee, adakah sarapan yang orang lain buat itu sedap? Agak kering. Saya akan ambilkan awak minuman. Malam tadi, sama-sama, awak siap cium. Mengambil kesempatan dan berlagak suci. Bercerai atau diceraikan? Awak pilih. Presiden Lee, awak tak fikir saya ibu tiri awak, kan? Kalau awak ada niat terhadap saya, takkan itu tak elok? Awak fikir ayah saya peduli tentang awak? Lagipun, saya lebih suka dia menceraikan awak sekarang. Kalau awak beritahu dia niat saya terhadap awak, itu lebih baik lagi. Ia menjimatkan masalah saya juga. Awak tak takut isteri awak sedih? Lagipun awak berdua dianggap pasangan berkahwin 2 tahun. Semasa awak menggoda saya, kenapa awak tidak fikirkan saya isteri awak sekarang? Godaan jenis apa itu? Itu sepatutnya mungkin tidak dipanggil godaan, kan? Paling-paling ia dianggap seronok. Presiden Lee, Jinro, kenapa awak baring di atas tanah? Itu saya terjatuhkan sesuatu. Saya sedang mencari sesuatu. Kalau begitu, ambil masa awak, Peguam Su. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Lelaki ini benar-benar licik melampau. Dia tidak rugi apa-apa. Jinro, antara anda dan Presiden Lee ada sesuatu berlaku. Semalam, bos Lee itu sebenarnya cuba mengambil kesempatan ke atas saya. Presiden Lee, bantu saya ajar dia. Jinro, awak sudah menjadi wanita yang berkahwin. Walaupun awak dan suami awak tiada perasaan antara satu sama lain, tetapi bukankah tidak baik untuk menduakan? Sisi, Li Yunqi juga lelaki yang sudah berkahwin. Kalau begitu, ini adalah kemahiran saya sendiri. Ini bukan urusan awak. Tetapi, kalau awak mahu merampas lelaki dari saya, maka kita tidak akan menjadi kawan lagi. Tapi awak merampas suami saya. Barang-barang Su Jinro saya boleh diberi, tapi tak boleh dirampas. Presiden Lee, patutkah kita balik ke syarikat dulu? Atau balik rumah dulu? Peguam Su tidak sarapan pagi tadi. Mari cari restoran dulu. Nasib baik Presiden Lee masih ingat. Sarapan pagi tadi. Sedap, kan? Bercakap begitu sinis.
Awak cemburu. Saya cemburu. Mana mungkin saya cemburu? Ada barisan lelaki mengejar saya. Malah anda, Presiden Lee, pun kena beratur. Awak, kenapa awak semakin dekat? Awak lebih baik ingat ini. Dengan saya, awak tidak menunggu giliran. Ia adalah perkara yang pasti. Peguam Su, awak ada penghantaran. Terima kasih. Petisyen cerai. Saya sangat marah. Lee Yun-chi ini memang tak sabar nak bercerai dengan saya. Dia tak kenal pun isteri sendiri. Lelaki tak guna. Kalau nak bercerai, saya yang patut mulakan dulu. Peguam Su, kenapa awak sangat marah? Adakah ia kes yang sangat suka? Ya, betul. Lee Yun-chi jelas tak tahu pun yang saya isterinya. Kenapa saya marah? Mungkinkah saya sebenarnya suka dia? Mustahil. Sama sekali mustahil. Ayah awak kata dia nak jumpa saya tentang sesuatu. Kenapa saya tak nampak dia? Ini bukan untuk awak. Petisyen cerai. Awak dah fikirkan? Awak sanggup bercerai? Presiden Lee, The boleh film saya was temu buah awak translated sebentar? and Kenapa awak narrated begitu by berkeras M untuk Media. menceraikan isteri awak? Walaupun awak tidak mengenali satu sama lain. Namun, awak boleh cuba mengenali satu sama lain dahulu. Mungkin, awak akan sangat menyukainya. Adakah dia cakap sesuatu di hadapan awak? Atau adakah dia berpegang pada kedudukan Puan Lee dan minta awak jadi pelobi sebab dia tak nak bercerai? Saya takkan suka wanita sombong macam ni. Bukankah awak juga kata saya wanita yang sombong? Jadi, kenapa awak masih mengganggu saya? Awak tak boleh bandingkan Su Jinro dengan saya. Lagipun, saya bukan jenis lelaki tidak bertanggungjawab. Awak sangat bertanggungjawab. Awak tak kenal pun saya. Tapi awak kata saya sombong. Sungguh menjengkelkan. Padan muka awak tak ada isteri. Awak di sini. Kami baru sahaja bercakap tentang mencari awak. Ikut saya ke bilik kerja. Saya ada sesuatu untuk dibincangkan dengan awak. Baiklah. Terus berpura-pura. Saya enggan percaya. Awak boleh terus berlagak seperti tiada apa-apa berlaku. Dan terus menjadi ibu tiri ini. Ayah, apa yang ayah nak bincangkan dengan saya? Begini, pada majlis pertunangan tempoh hari, saya tidak menjemput terlalu ramai tetamu. Yun-chi pun tidak datang. Mak Kit Chin awak rasa bahawa Yun-chi tidak begitu sukakannya. Jadi dia belum berpindah masuk lagi. Saya bercadang untuk mengadakan jamuan. Untuk memperkenalkan dia dan awak secara rasmi kepada semua orang. Apa pendapat awak? Ini tentu saja tiada masalah. Kalau begitu, adakah identiti saya sebagai isteri Lee Yun-chi benar-benar perlu didedahkan? Mak Kit Chin, apa yang awak buat? Jangan biarkan Yun-chi dengar. Pak Kit Lee dan saya sediakan sedikit kejutan untuknya. Saya akan pergi ke bilik untuk menghias. Jangan biarkan dia tahu. Begitu ke? Jangan risau. Dia sepatutnya sudah tidur. Pergi dan lakukan. Liu Yun, awak mesti rahsiakan untuk saya. Tidak tidur. Minum air. Awak nak ke mana? Mencari ayah saya.
Awak tak dibenarkan pergi. Jangan risau, saya tidak beritahu dia tentang perceraian. Awak masih tak dibenarkan pergi. Apa yang ada di dalam bilik kerja? Tiada apa-apa. Kekok. Kalau awak tolak lebih kuat, ia akan masuk. Ayah saya bawa balik seorang wanita. Awak tunggu sahaja di bawah dan bantu dia menutupinya. Awak terlalu berfikir, mana mungkin begitu? Ayah awak tiada di bilik kerja. Mari sini, mari kita tukar. Dan awak kata, tiada apa-apa. Habislah. Bunuh saja saya. Awak nak saya simpan rahsia. Awak semua patut senyap sikit. Buat-buat tak dengar apa-apa. Keadaannya bukan seperti yang awak fikirkan. Cuba fahami ayah awak. Awak boleh faham ini. Saya boleh. Apa yang tak boleh difahami? Otak awak rosak ke? Awak suka duit sangat ke? Suka jawatan? Tuan Lee isteri kepada ketua rakan sekerja. Apa? Imajinasi lelaki ini memang hebat. Bercakap tentang itu, The film was Presiden Lee, translated apapun and hari ini, narrated by awak M. memang tak boleh Media. masuk. Tapi masalahnya, saya boleh jelaskan kepada awak. Jadi, awak masih tak nak minta cerai daripada ayah saya. Apa semua ini? Seluruh perkara ini dari awal hanya salah faham di pihak awak. Saya salah faham. Lee Yun-che, awak bodoh ke? Saya bukan ibu tiri awak sama sekali. Saya bukan ibu tiri awak sama sekali. Liu Yun, dengar. Bunyi apa di bawah itu? Jinro ada di bawah. Cepat selesaikan. Menyiapkan ini agak rumit. Boleh awak tolong saya tolak ini masuk? Tolak masuk. Saya sepatutnya suruh pembantu yang buat. Anak lelaki sebesar ini, bagaimana dia boleh bermain dengan benda ini? Orang muda suka begini sekarang. Lagipun, membiarkan pembantu melakukannya tidak akan ikhlas. Saya mahu Yun-che untuk melihat keikhlasan saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Nah, saya sudah siapkan yang ini. Mari kita tukar. Apa yang berlaku? Kenapa jantung saya berdebar kencang? Tak semudah itu untuk jatuh pada pesanannya, kan? Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Macam mana saya boleh salah faham? Awak demi jawatan ini memang boleh tahan. Kalau begitu, saya akan tanya ayah saya untuk awak. Nak tengok apa sebenarnya dia anggap awak. Peliknya, saya baru sahaja dengar bunyi di sini. Cerai adalah satu-satunya pilihan awak. Saya sudah beritahu awak, awak salah faham. Kenapa awak begini? Tak dengar penjelasan. Melampau. Cerai. Tak cerai. Sijil nikah. Kalau ada cerai, saya yang patut mulakan dulu. Kenapa Lee Yun-che patut tinggalkan saya? Dia memfitnah saya begitu teruk. Dan masih tak nak dengar penjelasan saya. Penyerahan kes. Saya dengar awak menguruskan kes Presiden Lee. Kes perceraian. Ia telah diserahkan kepada saya. Kes ini tak boleh diberikan kepada awak. Lagipun, Lee Yun-che adalah perceraian secara baik. Saya hanya bertanggungjawab untuk draft perjanjian. Belum sampai tahap di mana litigasi diperlukan. Apa sebenarnya maksud awak? Awak sudah berkahwin. Jauhi Presiden Lee. Mengetahui sepenuhnya bahawa dia adalah lelaki yang saya minati. Dan awak ada suami. Suami awak ialah Lee Yun-che. Su Jinro. Awak bergurau ke? Awak jelas isterinya, namun awak sembunyikannya dari saya dan tidak memberitahu saya. Adakah awak sengaja cuba menjatuhkan saya di belakang saya? Bukan begitu, Sesi. Bukan apa yang awak fikirkan. Saya. Cukup, Su Jinro. Saya tidak sangka awak jenis orang begini. Memandangkan awak tidak berhati perut.
Jangan salahkan saya kerana tidak adil. Sisi, ada beberapa perkara saya perlu jelaskan kepada awak. Pertama, saya Su Jinro. Saya seorang peguam. Saya ada kehidupan saya sendiri. Saya tak perlu menunjuk-nunjuk di mana-mana. Isteri siapa saya, perkahwinan saya adalah urusan peribadi saya. Saya ada hak untuk memilih sama ada untuk bercakap atau tidak. Tiada siapa boleh menuduh saya kerana saya ada rahsia saya sendiri dan mengkritik saya. Kedua, saya berkata Li Yunqi mempunyai seorang isteri. Awak juga jelas menyatakan bahawa ini bukan masalah. Awak takkan berundur dari awal. Siapa isteri Li Yunqi dan kemudian berundur. Dan awak takkan sekarang juga. Awak tak perlu cari alasan untuk cita-cita awak sendiri untuk membersihkan nama awak. Memang seorang peguam tu yang pandai bercakap, pandai berhujah. Baiklah. Lagipun saya tidak perlu berpura-pura lagi. Bagaimanapun Li Yunqi akan menceraikan awak. Semoga wanita terbaik menang. Li Yunqi. Li Yunqi. Betapa banyak hutang percintaan yang awak timbulkan. Saya dengar pengerusi Li akan memperkenalkan isteri pengerusi hari ini. Dan Puan Li yang legenda itu. Sungguh peta berkata-kata. Maksud awak isteri Li Yunqi. Saya sangat ingin berjumpa dengannya. Puan Li ini sudah berkahwin dengan Presiden Li selama 2 tahun. Tetapi tiada siapa pernah melihat rupanya. Saya dengar dia sangat misteri. Saya mendengar bahawa Presiden Li ini langsung tidak menghargai isterinya, Puan Li. Sebab itu dia tak tunjuk muka. Betul ke? Sudah tentu. Awak siapa? Macam mana awak tahu? Saya. Kiona, kawan baiklah Sisi. Nana. Kenapa awak sangat cuai? Awak tumpahkan wain pada seseorang. Bukan dia sengaja melakukannya. Kate Su tidak kisah, kan? Siapa yang akan percaya awak tak sengaja? Jadi bagaimana kalau saya sengaja melakukannya? Awak fikir awak siapa? Berani awak cuba merampas lelaki Sisi, sampah macam awak. Dan anda mahu menggoda Presiden Li. Sungguh tidak tahu malu. Saya beri awak satu peluang untuk minta maaf. Minta maaf pada wanita macam awak. Lawak apa ni? Hari ni awak patut melutut dan minta maaf pada Sisi. Kemudian beredar dari sini dengan ekor di celah kangkang. Majlis jamuan mewah macam ni bukan tempat untuk benda kotor macam awak. Datang. Saya sudah beri awak peluang. Apa? Awak masih nak pukul saya? Jangan risau, Peguam Su ialah seorang peguam. Dia takkan pukul sesiapa. Semulia Peguam Su, seseorang yang... Ini cuma gaun kotor. Awak takkan ambil hati, kan? Bergaduh dengan saya. Awak masih terlalu mentah. Saya tak sengaja. Awak berdua tak kisah, kan? Awak, siapa yang akan percaya awak tak sengaja? Betul tu. Saya akan lawan awak. Apa? Awak masih nak pukul saya? Peguam Luo adalah seorang peguam. Sentiasa murah hati, hanya baju basah. Awak takkan angga hati, kan? Awak. Apa? Hari ini adalah jamuan keluarga Li. Kalau awak semua buat masalah lagi, tak takut orang halau awak keluar. Awak tahu. Lagipun, mereka tak mungkin halau saya keluar. Apa yang awak buat? Macam mana awak masuk sini? Awak buat kecoh di jamuan keluarga Li saya. Beritahu saya, awak bergantung pada ayah saya atau awak bergantung pada saya?
Kalau bukan kerana masalah yang awak timbulkan, saya takkan menderita. Apa yang saya harapkan daripada awak? Awak tak pandang rendah pada saya dari lubuk hati awak. Saya ada buat sikit sebelum ni. Tapi saya cakap, saya lelaki yang bertanggungjawab. Sekarang kita dah. Saya akan kahwin dengan awak. Awak tak sakit ke? Kenapa kahwin dengan saya kalau awak tak suka saya? Saya tiada kaitan dengan awak dan lagi kurang dengan ayah awak. Siapa kata saya tak suka awak? Awak belum tahu nama saya lagi, kan? The film was Apa yang awak suka translated tentang saya? and narrated Suka tetap by suka. M Media. Apa kaitan dengan nama? Baiklah. Siapa nama awak? Nama saya Sujin. Presiden Lee. Pengerusi ada perkara penting untuk dibincangkan dengan awak. Faham? Baiklah. Saya akan ingat nama awak, Sujin. Hal kita, saya akan terangkan pada awak nanti. Saya sudah hantar perjanjian cerai kepada Sujin Ro, wanita materialistik itu. Hello, awak hanya dengar separuh daripada apa yang orang cakap setiap kali. Boleh tak awak fokus pada perkara penting bila mendengar? Awak siap suka cakap saya materialistik? Ini tak tertahankan. Kalau begitu, mari bercerai. Mari bercerai sekarang. Lee Yun Che bodoh sombong. Padan muka awak tak ada isteri. Cerai, ya. Baiklah, mari bercerai. Cakap saya materialistik dan masih mengaku suka saya. Semua itu hanya kata-kata manis. Tak boleh dimaafkan. Presiden Lee. Itu dia. Ini sepatutnya bilik Presiden Lee, kan? Dia belum pulang lagi. Saya sedang berbaring di katilnya. Dengan cara ini, saya boleh. Dengan alasan yang kukuh. Adakah dia akan? Dia takkan buat langkah terhadap Lee Yun Che, kan? Wanita ini Sujin. Apa lagi yang dia rancang? Main tarik tali. Elah awak. Memang tak ada habisnya. Lee Yun Che. Awak berani curang semasa perkahwinan kita. Kenapa awak? Presiden Lee. Baju saya basah, jadi saya datang untuk tukar. Apa yang awak buat di sini? Awak semua teruskan. Teruskan? Presiden Lee. Awak nak ke mana? Kita. Presiden Lee. Adakah saya benar-benar tidak say menawan seperti Sujin Ro? Sujin Ro. Saya pasti tidak akan kalah pada awak. Dah lewat sangat. Awak nak pergi mana? Meninggalkan keluarga Lee. Kenapa? Kenapa awak tiba-tiba pergi? Pergi bercerai, berikan kedudukan ini kepada seseorang yang memerlukannya. Awak dah bergelut begitu lama dan akhirnya sedar yang awak nak bercerai. Jangan ikut saya lagi. Sujin. Saya akan telefon Sujin Ro sekarang. Dan biar awak dengar sendiri. Saya tak suka dia. Saya pasti akan ceraikan dia. Lee Yun Che tahu bajingan. Tukar nama kenalan kepada bajingan. Sujin Ro. Memandangkan awak tak sudi nak tanda tangan perjanjian cerai. Kalau begitu kita jumpa terus di Jabatan Pendaftaran Negara esok. Esok pukul 10 pagi. Saya akan tunggu awak. Awak datang tepat pada masanya esok. Pembantu Lin, sebelum jam 9 pagi esok, awak mesti cari sijil nikah saya. Ya. The film was translated and narrated by M Media.
Pembantu Lin. Saya suruh awak ikut. Di sebelah budak lelaki Li Yunji ini. Itu untuk memastikan dia berada di jalan yang benar. Namun awak terfikir untuk membantunya mencuri sijil nikah dari rumah lama pengerusi. Saya tahu saya salah. Saya yang suruh dia buat. Ayah, perkahwinan tanpa cinta ini sudah tiba masanya ia berakhir. Presiden Lee. Kitsu sudah menghantar yang ditandatangani perjanjian cerai. Selagi saya hidup, jangan sesekali fikir untuk bercerai. Saya sudah tahu. Saya sengaja mengatur jamuan untuk memperkenalkan Jinro kepada semua orang. Tetapi dia tidak muncul. Awak mesti sudah menakutkannya. Ayah, walaupun awak koyakkan perjanjian cerai, saya tetap akan cari Su Jinro untuk tanda tangan salinan pertama. Salinan kedua, sijil nikah yang awak ambil, saya boleh dapatkan yang baru. Awak tak boleh halang saya. Anak derhaka. Anak derhaka. Jinro. Tempoh hari Yunci kata dia mahu bercerai. Saya rasa mesti ada salah faham antara awak berdua. Malam ini, saya akan panggil Yunci balik untuk makan malam. Keluarga kita boleh selesaikan salah faham ini. Ayah, Li Yunci memang tiada perasaan terhadap saya. Dan dia jenis orang yang tidak mendengar penjelasan. Perasaan perlu dipupuk perlahan-lahan. Li Yunci, kalau kau berani, jangan datang. Yunci, sempurna, masih ada semangkuk sup di dapur yang belum dihidangkan. Pergi tolong. Pergilah. Kenapa awak sangat kekok? Saya okey. Awak kata awak okey. Awak berdarah. Saya akan bawa awak balut luka. Saya sudah pindah keluar dan kembali. Dan dia langsung tidak bertanya. Ini kelihatan seperti pasangan yang sangat bercinta. Yunci nak bercerai. Saya rasa ini cuma kerana pergaduhan kecil. Mereka terlalu mengikut perasaan. Lagipun, pasangan mana yang tidak bergaduh? Malam ini, mari kita beri ruang untuk mereka. Mari pergi. Ini teruk. Ayah dan Mak Kit Chin pasti sudah mengunci pintu. Kenapa awak balik? Dah selesai keurusan cerai. Sepatutnya tidak lama lagi. Awak perlukan bantuan saya. Tidak. Jaga diri awak sahaja. Saya. Sijil nikah dah dirampas. Jadi hari itu, awak tidak muncul. Kerana sebab ini, Presiden Lee, pada pandangan awak, orang jenis apa isteri awak? Dia cuma seorang yang penuh muslihat. Dia tak jawab panggilan saya banyak kali. Saya rasa dia tahu identiti saya dan tak nak bercerai. Awak langsung tidak bertanya apa yang dia fikirkan. Mungkin dia pun mahu bercerai. Kenapa awak gelisah? Su Jinro. Sepatutnya suami saya yang patut bincang perceraian dengan saya. Bajingan. The film was translated and narrated by Bila-bila masa Media. awak mahu bercerai, saya sentiasa bersedia. Tengok, dia matikan panggilan saya lagi. Ini bukan mengelak ke? Mari sini. Mungkin dia cuma tidak mahu bercakap dengan awak.
Apa yang awak mahu? Awak tak nak saya bercerai? Tentu sahaja saya mahu awak bercerai. Saya akan sangat gembira jika awak bercerai. Mungkinkah saya, Su Jingro, tidak rela melepaskan? Dia betul-betul ada hati pada saya. Malam ni, katil ni milik awak. Ayah. Hello, Yunchi sedang memerhatikan awak dan Jinru sekarang dan hubungan awak harmoni. Saya ingin memberikan sijil perkahwinan kepada awak. Saya harap awak akan kena fikir betul-betul. Jangan bertindak terburu-buru. Saya faham, ayah. Pembantu Lin. Presiden Lee. Suruh seseorang uruskan perceraian. Ya. Jumpa di Jabatan Pendaftaran Negara jam 3 petang hari ini. Memang tidak selesa bila selsema. Adakah awak keksu? Presiden Lee telah mengamanahkan saya untuk membawa semua maklumat ke sini. Saya sudah bawa semuanya ke sini. Mari masuk. Keksu. Presiden Lee berkata, walaupun awak dan dia tiada perasaan antara satu sama lain, awak sekurang-kurangnya telah menghabiskan 2 tahun bersama. Ini adalah pampasan Presiden Lee kepada awak. Beritahu dia, saya tidak perlukan sedekahnya. Keksu. Awak nampak agak biasa. Pernahkah kita berjumpa di suatu tempat sebelum ini? Belum pernah jumpa, tidak kenal. Apa yang awak buat di sini lagi? Awak dah dapat sijil cerai. Ya, saya ada. Jom kahwin. Lee Yunchi. Hari itu, tiada apa-apa berlaku. Awak tidak perlu kahwin dengan saya. Dan awak tidak perlu bertanggungjawab ke atas saya. Saya tahu. Awak tahu. Ikut je lah. Tak boleh ke? Su Jin, lagipun awak tak ada perasaan pada ayah saya. Dan saya cakap, saya ada duit. Saya fikirkan betul-betul. Kahwin dengan ayah saya. Nampaknya memang sebab saya. Lagipun yang dekat senang dapat. Kenapa saya tidak sedar sebelum ini? Yang awak begitu narsisistik. Kenapa awak rasa dia marah? Penyelidikan menunjukkan bahawa wanita yang baru bercerai mempunyai sejenis kompleks rindu cinta dan emosi mereka sangat tidak stabil. Saya rasa Keksu sepatutnya begini. Lihat betul-betul pada gambar di sijil cerai. Kali ini, awak dengar setiap perkataan saya Su Jingro. Cuma dia sangat sia-sia dan dia taksub dengan wang dan kuasa dan dia langsung tidak romantik. Bekas isteri awak yang licik. Awak ni Su Jingro. The film was translated and Encik Lee tidak narrated percaya. by M Media. Su, peguam Su. Ini salah faham. Kenapa awak tidak cakap awal-awal? Saya mahu cakap lebih awal, tetapi seseorang sentiasa melihat saya sebagai orang jahat. Apa yang boleh saya katakan? Saya mahu jelaskan, tetapi seseorang langsung tidak ada tabiat mendengar orang. Awak fikir saya ibu tiri awak dan awak tidak pernah fikir saya isteri awak. Jingro, dengar cakap saya. Hari itu di majlis pertunangan ayah saya, awak memakai gaun pengantin dan saya fikir, ya, awak fikir saya kejar wang, kejar kuasa keluarga Lee. Sebab itu saya goda ayah awak dari awal. Dalam hati awak, saya tidak pernah jadi orang baik. Awak fikir awak tidak pernah jumpa saya. Tetapi awak masih fikir yang saya tidak akan ceraikan awak. Baiklah, sekarang saya akan tunaikan untuk awak. Ke mana? Encik Lee, Presiden Lee, kita sudah bercerai. Lagipun awak tidak suka saya, jadi ini memang sesuai. Su Jingro,
Bukankah saya suka awak? Walaupun saya salah faham bahawa awak ialah ibu tiri saya masih mahu mengawini awak. Saya kata, saya bertekad untuk mendapatkan awak. Kenapa awak seorang diri? Mana Jinro? Anak derhaka. Kenapa awak bercerai? Bodoh. Saya tidak tahu selama ini bahawa orang di sisi saya ialah Su Jinro. Saya sangka dia ialah. Saya akan mengahwininya semula. Awak pun tak tahu pujuk perempuan. Macam mana nak pujuk? Bukankah awak dan Jinro belum berkahwin lagi? Betul. Melamar. Dan kemudian aturkan perkahwinan. Macam mana saya boleh melahirkan anak? Anak lelaki yang tidak romantik. Bangunan pejabat. Presiden Lee, kita sudah bercerai. Apa yang awak buat di sini? Kahwin semula. Awak bergurau. Jinro, salah faham sebelum ini. Semuanya disebabkan oleh saya. Tapi saya serius merancang untuk mengahwini awak. Bukan kerana itu, malam yang tidak wujud itu. Awak. Boleh awak terima saya semula? Setahun kemudian. Kenapa pintu berkunci? Presiden Lee, sudah pukul 9:01. Awak lambat. Ini rumah saya. Saya pun tak boleh balik rumah sendiri. Ini benar-benar memalukan. Selepas perceraian terakhir Presiden Lee, awak memikat Puan dengan begitu gigih sehingga mengambil masa setahun untuk berbaik semula. Sekarang, Puan yang berkuasa di rumah. Peraturan keluarga ketat. Kalau awak tak balik sebelum waktu berkurung, awak takkan dapat masuk. Jadi di mana saya patut tinggal? Sekadar peringatan. Semua duit awak diuruskan oleh Puan. The film was Puan translated berkata, and Hotel Lee narrated Group by tidak M dibenarkan Media. menempatkan awak. Awak sekarang tiada tempat tinggal. Saya akan uruskannya. Tapi, kalau awak ada simpanan rahsia di masa depan, ingat bayar balik pada saya. Presiden Lee, awak balik agak awal. Saya ada urusan perniagaan hari ini dan hanya lewat 1 minit. Sepatutnya bukan masalah besar, kan? Dalam perjalanan pulang, saya singgah khas untuk belikan makanan untuk isteri saya, pastri dari kedai kegemarannya. Demi pastri ini, isteri kesayanganku, bolehkah awak maafkan saya? Lee Yun-che, awak sangat menjengkelkan. Tahu saya naik berat badan baru-baru ini. Awak masih belikan saya pastri. Isteri saya sentiasa yang paling cantik.